Dari Rawang kami bergerak ke Kemaman Terengganu. AA Fishing Channel rakam jejak, geng otai misi bersatu. Candat, candat sotong, lautan biru jadi saksi. Arus kuat kami tempuh, kenangan terpahat abadi. Ombak datang uji kekuatan, ada yang tewas di lambung, tapi kami teruskan harapan. Candat turun takkan tunduk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita baru sampai ke jeti Kemaman di area Kampung Geliga. Kita baru sampai ke bot. Sekarang ni tengah loading barang-barang bersama rakan sahabat yang mengikuti candak operasi pada hari ini. Okey. Okey, sekarang ni kita dah sampai di bot untuk destinasi misi malam ni. Semoga malam ni dipermudahkan abang. Amin. Amin. Okey. Ini kita punya chip yang bawa kita. So seakan tu kita beraya sekali lagi dengan sahabat kita. Allah. Sepanjang tahun beraya. Allah. Kerapu, boleh buat lauk. Sauk. Ikan pening. Pro, hidup lagi. Hidup lagi. Kerapu. Ikan kerapu dapat. Kerapu. 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 Oh, ikan kerapu. Labuhkan Sau sampai ke destinasi. Kali kita tengah prepare Apollo. Matahari ada lagi, kita boleh main Apollo. Tak boleh berdiri lagi, bot tengah goyang sangat. So tengok dah try test survey punya. Okay, kita tengok suasana malam masih lagi kesunyian. Bergoyang, bot bergoyang. Sudah pening. Sudah pening. Oh, biasa kari soto ni kari ayam pula Okey, apa kita try hari ni. Dalam pening-pening tengah makan sini. Masuk 108 kali. Ada strike sini. Mari kita tengok. Okey, ini dia. Cup. Mai kasar. Mai kasar. Ni tuan dia. Oh, dia nak mayak tu dia. Kita ada pening, ada goyang. Ada pening, member kita tengah makan. Okey. Kita ada strike. Wah, 2 kali. Ada strike. Kemeriahan sudah makan.
Tapi kita punya kawan-kawan banyak sidai. Maggi sotong kita rasa sikit. Kita tengah beraksi untuk Abang Omar punya. Tengah makan Maggi sotong. Abang Absyad ada kat sana. Oh, ui kuasa. Tengok tu dia. Tu dia. Oi. Memang kasar betul. Habislah sotong. Maggi sotong. Habis Maggi sotong aku. Ui. Lemang. Abang Omar ukur. Ukur lengan, ukur pakai lengan, dia repeat lagi tu dia. Lemang kena. Ah, laut lerek. Ui, jadi. Ya. Tu dia. Oh. Maggi sotong. Ini sotong memang panjang ni. Tengok. Aku pakai kaki. Pendek. Seleki orang mengantuk. Kat sini Maggi sotong. Ni kena interview ni. Apa petua ni? Ada. Petua dia apa? Petua dia Buat tidur. Apa tidur? Oh, buat tidur. Apa tidur? Oh, pura-pura tidur Jadi ni pura-pura tidur, sotong besar Jangan makan. serius sangat, buat tidur. Oh, makan tu dia. Oh, kasar. Teko, tunjuk sikit teko. Oh, lemang datang. Belakang tu ada strike lagi. Baru meriah. Pening pun dah mula reda dah ni. Ya, sidai pun dah mula sihat dah. Sotong sudah mari. Oh, no double strike. Kasar belakang. Dia gagah. Oi. Oi, kasar. Ini dah tak boleh lepaskan peluang ni. Memang sotong dah tengah datang. Oh tu, kasar mari ni. Oh, banyak dah tu nampak dekat air. Oh, sotong baru siapa? Mari. Oh, ni ada lagi. Bang belanja sikit, tunjuk sikit bang. Tu dia. Oh, dah penuh dah kaki Kasar ni. Power bag ni ada lagi. Iya. Tengah ikan. Tengah ikan. Tarik. Situ saja ada 4 kilo. Ada 4 kilo. Ada Candak upang. Ini lawan. To the bed. Tukar candak upan. Nanti apa masuk tu dah. Okey.
Sana cedok sotong. Piu. Oh, dapat. Cedok sotong. Oh, dia buat tajuk situ. Lepas tu sotong datang, saut. Umpan ikan. Saut lagi. Ui, dapat. Oh. Tu umpan tu dapat macam dia. Ada bawah. Ada. Bawah umpan tu. Wow, dapat. Tahan tajuk. Oh, dapat. Berapa ekor dah tu? 5 ekor dah tu. Susu nak keluar tu. Itu. Yo. Abang Manan kita terus saut. Try lagi Abang Manan. Oh, hilang tu. Tak apa, sekejap lagi cuba lagi dia naik. Sekarang pukul 1:24. Kita tengok tengah operasi lagi, tapi hari ni kita punya ramai yang sidai, mabuk. Tengok sana penuh, tersidai. Saya dah sidai 2 jam, dah bangun, dah cergah balik, kena Maggi sotong. Oh, dia ombak memang kau-kau. Hari ni Abang Manan kita dah cergas balik. Tadi sidai bersama saya tadi, sebelah-sebelah. Hari ni dilanda ombak di Lautan Biru, memang padu lah. Kita sidai. Sekarang ni nak ceritakan kita tahan tajuk. Berupakan sotong, saut dia, hasil dia. Dia punya siapa driver dia ni, tekong padu kita. Sekali dia punya saut 10 ekor tadi. Bukan yang kecil saja, yang besar-besar pun ada. Oh, memang terbaik lah. Umpan macam-macam umpan. Izuri ada, duel ada. Nak mau, dia mau ikan juga. Umpan original. Sini masih menajuk lagi. Bila naik grouping, kita suruh saut dia. Itu pakai tradisional punya. Okey, kita tengok persembahan Apollo pagi-pagi selepas subuh. Pukul 7:05 pagi. So malam kita tak dapat video banyak disebabkan semua tumbang mabuk dibuat ombak Lautan Biru. Sekarang ni kita main Apollo pagi. Sotong makan kah? Apollo sarapan pagi. Ikan kah? Ikan, ya. Ini dia. Wah, pandailah dia. Dia kata apa semalam, kalau nak mancing kena duduk diam-diam, jangan banyak bercakap, ikan dengar nanti. Pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Ini ikan apa orang panggil? Ikan kerisi. Allahu Akbar. Kerisi. Kita goreng balik nanti. Ikan kerisi. Kita main Apollo pagi-pagi ni sebelum berlabuh ke darat. Kita dah segar orang. Semalam dia punya berombak. Ni pun berombak ni. Dia punya berhayun-hayun. Tak kira salam. Dia punya hayunan dia. Kasih belanja sikit. Dia punya kasur dia tu. Ini tak ada ukur faraid ni. Tak ada. Agihan sendiri ni. Dia ada faraid ni. Oh, ini kari ni.
ekor RM10 tu. Besar. Tengok dia punya batang tu besar mana. Tu dia. Itulah kita ambil pembahagian faraid nanti sendiri-sendiri. Setelah yang kerisi. Sudah pagi menjema, jom balik-balik. Ha? Kita baru sampai di JT. Bot ni baru padu kalau pergi jauh-jauh ni. Bot pelancong. Kita dah sampai ke destinasi. Oh, mancing kat sini je. Senang. Tengok memerang. Jika macam ikan semilang je tengah makan tu. Terbelukang. Oh, air ni air surut, kena memanjak sikit lah. Ikan semalam sakit perut. Tengok merah perut dia. Kita sauk dia hidup lagi semalam ni. Tanpa pancingan, sauk je kat laut. Sekilo lebih rasa ada ni, dekat 2 kilo. Ikan sakit perut. Hasil average secara purata 10 kilo lebih lah. Ada bonus ikan sakit perut. Ni bukan mancing, dia bagi rezeki awal ikan sakit perut. Nampak sikit tapi dia macam impact ais. Tanda lambut lah. Mau ikan kerisi tak ada dalam faraid. Satu lagi. Dah. 4, 5. 5 belaka. 5 belaka ni 5. Dan 4. Ni 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Yang jarum dia tak tahan. Ada jarum ni. Sekarang menunjukkan pukul 9.50 pagi. Semalam barai dipukul ombak. Ombak semalam memang dia punya apa ni orang kata apa? Dia punya boat tu macam ni lah. Ramai dari segi kita punya tim semalam hampir 60% tewas terbarai awal-awal. Tapi alhamdulillah ada juga rezeki. Sekarang ni kita punya tim tengah bahagi-bahagikan. Mungkin dalam 12 ke 15 kg lah, macam tu lah hasil kita. Ada buat naik plastik? Tak.